Assalamualaikum dan hai semua. So, hari ni kita akan belajar dan kenal tentang sebuah alat muzik tradisional di Malaysia, iaitu kompang. Yang pertama sekali, jom kita tengok tentang sejarah kompang ni. So, korang tahu tak, kompang ni adalah alat muzik tradisional dalam kategori membranofon yang sinonim dengan masyarakat Melayu, dan alat muzik tradisional Melayu yang menyerupai rebana di Indonesia ataupun dufuf di Timur Tengah. Ia juga dimainkan secara instrumental atau mengiringi alunan serta bacaan bernada seperti marhaban, zikir dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga percaya korang pernah tengok juga kompang ni kat majlis-majlis kahwin kan. Alat muzik ni dipercayai merupakan asimilasi budaya yang dibawa masuk oleh masyarakat Arab dan Parsi ke alam Melayu pada kurun ke-15 ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan kompang ni walaupun ia berasal dari Timur Tengah, tapi bentuk dan cara permainan kompang ni dia telah disesuaikan dengan budaya setempat dengan rentak dan gaya tertentu bagi mencerminkan identiti masyarakat Melayu. Okay, so sekarang kita tiba masa pula untuk kita kenal bahagian-bahagian kompang, iaitu komponen-komponen dia. Iaitu yang pertama ialah kulit, yang kedua adalah balung, yang ketiga adalah kain merah dan juga paku. Okey, mesti korang semua tertanya-tanya kan, apa jenis kulit dan jenis kayu yang digunakan biasanya untuk membuat kompang ni. Okey, biasanya kayu yang digunakan ialah kayu nangka. Sebab kayu nangka ni ia tahan lasak dan membuat bunyi yang keluar dari kompang tu, bunyi dia nyaring dan lebih kuat. Dan kulit pula, kulit biasanya diambil daripada kambing betina. Disebabkan kulit kambing betina ni dia nipis dan juga boleh buat keluar bunyi yang nyaring serta kuat. Dan tak semestinya kulit kambing betina, ada juga yang menggunakan kulit lembu, kulit kerbau. Dan sekarang kita boleh tengok pada zaman moden sekarang, diorang menggunakan getah sintetik untuk menggantikan kulit. Jom kita kenal bunyi-bunyi kompang. Yang pertama ialah pukulan di bawah, iaitu bunyi boom. Dan pukulan di tengah, bunyi pak. Okey, sekarang tiba masa kita kenal jenis-jenis paluan kompang. Kita masuk dulu yang pertama, iaitu paluan melalu. Melalu dimainkan secara 9 boom dan 7 pak. Saya akan tunjukkan caranya sekarang. Okey. So, sekarang kita beralih kepada jenis paluan yang kedua, iaitu paluan menyilang. Paluan menyilang ialah selang kepada paluan melalu and dimainkan secara 8 boom dan 6 pak. Saya akan tunjukkan cara bermain dia sekarang. Okey. Okey, kita masuk pula kepada jenis paluan yang ketiga, ialah paluan meningkah. Paluan meningkah ni adalah bunga kepada pukulan melalu dan menyilang untuk mencantikkan lagi bunyi kompang tersebut. Okey, saya akan mainkan sekarang. Okey, so sekarang tibalah masa kita belajar cara-cara penjagaan kompang. Okey, yang pertama, kompang perlulah disimpan dan dikendurkan permukaannya dengan menanggalkan sedak agar kulitnya tidak tegang sepanjang masa.
Yang kedua ialah kompang perlu disusun dengan mukanya bertindan dan diletakkan di atas rak atau di dalam almari. Yang ketiga ialah perlu menegangkan kulit kompang, sama ada dengan menjemurnya atau alat pengering rambut atau bahan lain yang mengeluarkan haba. Yang keempat ialah kompang yang basah hendaklah dijemur sehingga kering supaya tahan lama. Yang kelima ialah sebaik-baiknya kompang ni perlu disimpan dalam sarung bagi mengelakkan kepada cuaca yang tak menentu. Ikutlah sarung apa pun. Kalau saya guna kain pelikat. Okey, yang keenam ialah sebelum bermain, permukaan kompang perlu ditegangkan dahulu dengan sedap. So, itu saja daripada saya tentang kompang ni. And saya harap kita semua sama-sama dapat menjaga muzik tradisional. And jika bukan kita yang melihara seni muzik tradisional ni, siapa lagi yang akan mewarisinya pada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.